Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima Salam. kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini yang akan membincangkan tentang Forum Kesihatan Maya bertajuk Bijak Makan. Saya kenalkan diri saya dulu. Saya Syed Muhammad Akbar bin Syed Kamaruddin, nombor matrik 297197. Sebagai moderator pada awal hari ini, bersama saya adalah Dr. Ashraf Ismail yang akan berkongsikan tentang kempen kita pada hari ini, insyaAllah. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan doktor untuk meneruskan program ini. Dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Terutamanya first kali saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya pada hari ini, daripada Universiti Utara Malaysia bagi subjek berhubungan awam. Okey, baik. Pada topik yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah pemakanan sihat, bijak makan. Okey, saya seperti yang telah diperkenalkan tadi, saya Muhammad Ashraf bin Ismail. Saya merupakan pegawai sains pemakanan ataupun nutritionist dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Jadi topik yang diberikan kita pada saya pada hari ini adalah bijak makan. Jadi kita nak tengoklah apa yang boleh kita bincangkan, apa yang kita boleh kupaskan untuk topik bijak makan ni sebenarnya. Okey. Sebelum kita bermula, jom kita tengok apakah yang akan saya sampaikan dalam ceramah kita pada hari ini. Kita akan tengok beberapa perkara lebih kepada kesalahan ketika makan, status pemakanan rakyat Malaysia, panduan diet Malaysia, kesan-kesan pengambilan makanan yang berlebihan dan tidak sihat serta tips menurunkan berat badan. Okey. Jadi saya mulakan dulu dengan status pemakanan rakyat Malaysia. So, kita sekarang nak tahu apakah yang sedang berlaku di dalam masyarakat kita sekarang lah, sama ada kita ni sihat ke tidak, apakah yang kita terlebih, apakah yang kita terkurang kan. Jadi kita daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dah menjalankan satu kajian terhadap seluruh rakyat Malaysia. Okey, dan kita pergi ke semua negeri dan kita buat satu kajian yang kita nak tengok apakah dapatan hasil kajian tu. Okey. So kajian yang kita jalankan adalah tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2023 yang ini terbarulah. Okey. Tinjauan ni kita lakukan setiap 5 tahun. So 2023 ni adalah yang terbaru kita keluarkan, data yang terbaru kita keluarkan lah. Okey. Jadi melalui tinjauan ini kita dapati bahawa 3+1 iaitu penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi serta obesiti, ada lebih daripada 1.5 juta orang dewasa dekat Malaysia ni ada penyakit empat sekawan ni. Okey, ataupun 2.5% orang dewasa dekat Malaysia ni dia menghidap ke empat penyakit yang saya sebutkan ni. Kencing manis, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan obesiti. Okey, lebih daripada 1.5 juta. So agak tinggi jugalah. Ini pun agak membimbangkan kita lah. Okay. And then seterusnya adalah hampir 2.3 juta orang dewasa pula dekat Malaysia ni dia menghidap 3 penyakit tak berjangkit. Okay, antara 4 tadi tu, antara 3 lah, mana-mana antara 3 tu ada 2.3 juta orang dewasa dekat Malaysia ni ada penyakit 3 serangkai tu. Tadi 4 serangkai, yang ni 3 serangkai. Okay, pun tinggi juga. And then kita juga semakin gemuk. Okay. Tinjauan yang kita buat juga mendapati bahawa trend berlebihan berat badan dan juga obesiti dalam kalangan dewasa dekat Malaysia ni dari tahun 2011 hingga tahun 2023 ni semakin meningkat. Okay. Pada tahun 2011 kita hanya 44.5%, tapi semakin meningkat dan pada latest 2023 kita ada 54.4% orang dewasa dekat Malaysia ni yang mengalami masalah lebih berat badan ataupun dan juga obesiti. Okay. Lebih kurang satu nisbah 2 lah. Maksudnya kalau ada 2 orang kat satu tempat tu, seorang mesti antara lebih berat badan ataupun obes. So tinggi prevalence ni. So prevalence lebih berat badan dan juga obesiti ni adalah penyakit yang paling tinggi yang kita hadapi sekarang ni. Okay.
dekat Malaysia lah. Okay. Dan kita juga ada trend obesity of the abdomen. Obesity of the abdomen ni maksudnya kita ada masalah obesity di bahagian badan kita. Contohnya dekat bahagian perut ke, so kita nampak perut boncit kan. So itu kita panggil sebagai trend obesity abdomen. Pun meningkat juga semakin tahun semakin meningkat daripada 2011 45.4%, pada 2023 meningkat sebanyak 54.5% untuk obesity abdomen ni. Okay. Jadi, so semua ini adalah berkait dengan BMI. Okay. BMI ni adalah glycemic index tubuh lah, ataupun body mass index. Okay. So macam mana cara nak kiranya adalah berat dalam kg bahagi tinggi kali tinggi. So kalau kata guna kalkulator, type je 80 kg berat, contohlah si Andy ni berat dia 80 kilo, tinggi dia 1.7 meter. So guna kalkulator 80 bahagi 1.7 tinggi dia bahagi lagi dengan 1.7. So kita akan dapat berapa bacaan BMI kita. So bacaan BMI kita itulah yang menentukan sama ada berat badan kita ni ideal ke, lebih berat badan ke, ataupun obes lah. So melalui BMI ni kita boleh tahu status kesihatan kita ataupun status pemakanan kita. So sebab itulah penting untuk kita tahu cara macam mana nak kira BMI ni. So kalau tak tahu kira, boleh ikut saja macam contoh yang saya bagi ni, berat bahagi dengan tinggi, so akan dapat jawapan dia berapa BMI itu. Okay. So ini penggelasan dia. Kalaulah nilai yang kita dapat tu bawah daripada 18.5, kita dikategorikan sebagai kurang berat badan. Okay. Kalau nilai yang kita dapat tu 18.5 hingga 24.9, berat badan ideal. Kalau lebih daripada 25 hingga 29.9, kita kategori lebih berat badan. Dan kalau lebih daripada 30, kita kategori obesity. So, semua ni kalau kata siapa yang kira tu dia dapat BMI lebih daripada 25 ke atas, tolong berhati-hati, tolong berjaga-jaga dan buat sesuatu. Okay? So, jangan diamkan sahaja. Sebabnya, makin berat badan kita, makin kita terlebih berat, makin kita menghampiri obesity, risiko untuk kita terkena penyakit tidak berjangkit itu adalah lebih tinggi berbanding dengan orang yang mempunyai berat badan yang normal. Okey, boleh So risiko tu lebih tinggi. So kalau kata sekarang ni pada lebih berat badan ataupun obes, silalah mulakan gaya hidup yang lebih baik untuk buat sesuatu untuk kita berubah ke arah yang lebih baik lah. Okey. Okey, so kesan pengambilan makanan yang berlebihan dan tidak sihat. So dekat sini saya nak highlight sikit lah apa agaknya kesan-kesan pengambilan gula, lemak dan minyak yang berlebihan. Okay. So yang first, of course kita akan boleh mengalami berlebihan berat badan dan juga obesity. Dan penyakit tidak berjangkit juga mudah untuk kita dapat. Macam saya katakan tadi, kalau kita lebih berat badan, kalau kita obes, so risiko untuk kita kena diabetes dan sesetengah penyakit kanser, penyakit jantung, penyakit stroke dan juga hipertensi, tekanan darah tinggi ni lebih tinggi berbanding dengan orang yang mempunyai berat badan yang ideal. Okay. Dan saya juga nak highlight ke beberapa kesalahan yang selalu rakyat Malaysia buat. Ini biasalah yang rakyat Malaysia buat, yang menyebabkan rakyat Malaysia ni berlebihan berat badan dan juga obes. Kenapa rakyat Malaysia ni tinggi dengan peratus yang lebih berat badan dan obes? So apa antara kesalahan yang rakyat Malaysia buat? Baik, yang pertama, ambil terlalu banyak lauk. Kalau kata satu pinggan tu ada banyak lauk, so ada banyak lauk yang dihidangkan tu, so semua dia nak ambil. Kalau ada 6 jenis lauk, 6 jenis lauk dia nak rasa, dia nak ambil kan. So terlalu banyak lauk. So bila banyak lauk, lagi banyaklah kalori yang masuk ke dalam badan, dan jika kalori itu tak digunakan sebagai tenaga, ia akan disimpan di dalam badan sebagai lemak. Okey, itu kesalahan yang biasa orang mula lah. Kalau ada banyak lauk, kalau boleh semua lauk dia nak masukkan dalam pinggan. Yang kedua, tak makan sayur. Okey, so ambil lauk banyak tapi sayur tak ambil, dan buah pun tak ambil. Okey. So penting untuk kita tahu bahawa sayur ni sebenarnya adalah tinggi dengan fiber. Okey, tinggi dengan serat yang boleh membantu untuk kita berasa kenyang lebih lama, dan dia boleh bantu untuk dalam pengurusan berat badan. Jadi sayur ni sebenarnya adalah sangat penting. Okey. So setiap kali waktu makan, kena make sure sayur tu ada dalam hidangan pinggan kita tu. Yang ketiga, kuah banjir. Adakah yang suka makan kuah banjir? Okay, so kuah banjir ni pun adalah punca kegemukan. Sebab apa?
kuah banjir ni dia ada kuah yang kita makan tu, okay, dia ada banyak lemak, ada banyak minyak dan juga kalori yang tinggi. So, kalau dalam satu pinggan tu, kalau kita makan kuah banjir, boleh jadi kita punya kalori satu pinggan tu boleh jadi sampai ke 800, ke 900, even 1000 kalori pun boleh. Dalam satu pinggan sahaja. Sebab tu lah ada orang kata, oh saya makan tak banyak, saya makan nasi sikit je. Tapi kenapa saya boleh obes kan? Tapi serupanya bila kita selidik balik, dia ni suka makan makanan yang berkuah, yang suka kuah banjir. So daripada kuah tu sahaja kalorinya sangat tinggi, kandungan lemak tinggi dan dia boleh menyebabkan kita berlebih berat badan ataupun obes jika kita tak gunakan balik kalori daripada apa yang kita makan tu. Okay? Yang seterusnya, yang keempat, minum air manis masa makan. Bukannya minum air kosong, dia minum air manis. Dah lah kalori tinggi, kuah pula banjir, minum pula lagi air manis. So berdouble-double lagi triple dia punya kalori untuk sekali makan tu. Okay? Makin banyak kalori yang kita ambil ketika kita satu makan tu, makin mudah untuk kita accumulate ataupun mengumpul lemak dalam badan kalau kita tak gunakan semula kalori itu. Okay? Yang kelima, kuantiti sumber protein yang sedikit. Ada juga. Yang tadi tu dia ambil protein lebih. Tapi yang nombor 5 ni dia ambil kuantiti protein sikit. Tapi apa yang banyak? Nasi yang banyak. Okay? Nasi tu kalau boleh nak penuh satu pinggan. Tapi lauk sikit-sikit je. So dia rasa macam dia nak rasa puas makan nasi. So dia ambil nasi yang banyak. Okay? So pun tak boleh juga. Nasi pun kena balance. Semua kita punya karbo kena balance. Kita punya protein lauk kena balance. Sayur dengan buah kena balance. Nanti saya akan bagi tahu berapa banyak jumlah untuk balancekan kita punya pengambilan tu. Okay? So protein sikit sangat pun tak boleh. Nasi banyak sangat pun tak boleh. So kena balance. Okay? Yang keenam, makan nasi goreng ataupun nasi berperisa, bukan nasi putih. Okay, contoh makan tengah hari ada nasi goreng, dia lebih suka makan nasi goreng berbanding dengan nasi putih. Ataupun dia suka makan nasi lain, contoh macam nasi biryani ke ataupun nasi hujan panas ke berbanding dengan nasi putih. So nasi goreng ni ataupun nasi yang berperisa ni, okay, dia akan mempunyai kandungan kalori yang berlebihan juga. Okay, sebab nak buatnya tu kita gunakan banyak bahan-bahan perasa yang lain kan. Banyak guna minyak, banyak guna butter, banyak guna minyak sapi untuk menghasilkan nasi-nasi yang berperisa ni. So kalori dia pun akan lebih dan kita pula akan makan lebih daripada apa yang sepatutnya. Sebab tu lah makan nasi putih adalah lebih baik berbanding dengan nasi-nasi berperisa yang lain. Okay. And then seterusnya, nombor 7, pilih lauk yang berlemak dan bergoreng. Ini memang kesukaan rakyat Malaysia lah. Dia susah nak makan makanan yang mempunyai kalori yang lebih rendah. Contohnya macam ikan bakar ke, ikan kukus ke, ayam kukus ke ataupun ayam bakar ke, kalori dia lebih rendah. Tapi rakyat Malaysia lebih suka makanan yang macam ikan goreng, ayam goreng, ikan masak kari, ayam masak kari, nasi kandar yang menggunakan santan dan minyak yang banyak untuk membuat makanan tu. Okay? So itu pun salah satu punca juga kenapa kita ni terlebih lemak dalam badan ataupun mudah untuk berlebihan badan ataupun obes ni. Yang ke-8, makan nasi dengan makanan yang diproses. Ada juga orang yang suka makan dengan makanan yang diproses ni seperti sausage, nugget ataupun daging burger, okay? Ataupun fries. So dia suka jadikan lauk untuk makan dengan nasi. Okay? So makanan-makanan ni juga tinggi dengan lemak dan tidak baik untuk kesihatan dan mempunyai tendensi yang tinggi ataupun boleh meningkatkan risiko kanser bila kita selalu makan makanan yang diproses ni. So lepas ni make sure jangan makan makanan dengan laukkan makanan diproses. Okay? Makan makanan dengan makanan semula jadilah macam ikan, telur, ayam, daging, kacang, tempe, tahu, okay? Semua tu boleh jadikan lauk. Banyak sebenarnya yang boleh jadikan lauk. Kenapa kita nak makan dengan makanan yang diproses ni? Okay? Dan yang paling selalu orang buat adalah makan nasi banyak. Ini memang selalu. Sepatutnya kita makan adalah kuantiti yang tertentu je. Nanti saya bagi tahu berapa banyak kuantiti nasi yang perlu kita makan. Tetapi untuk rakyat Malaysia sekarang ni dia suka makan nasi banyak sebabnya dia nak fulfill. Bila dia makan nasi tu dia nak rasa puas makan ataupun dia nak rasa kenyang makan. Dia bukan makan untuk keperluan badan dia saja tapi dia nak makan kalau boleh sehingga kenyang baru dah dia puas makan. Okay? So ini pun antara satu kesalahan yang biasalah orang buat. Okay? So ada 9 kesalahan yang saya sebutkan tadi yang memang selalu common lah orang buat. Okay?
Dan ini pula adalah masalah kolesterol yang biasa juga terjadi. Ada banyak kita punya rakyat Malaysia sekarang juga berhadapan dengan masalah hyperkolesterolemia ataupun masalah kolesterol yang tinggi di dalam badan. Okay? Macam mana kolesterol tu boleh jadi? Kalau kita tengok daripada diagram ni, sepatutnya kita punya salur darah kita clear je, kosong. Tapi bila kolesterol kita tinggi, dia akan membentuk plak yang akan menyumbatkan kita punya salur darah dan menyebabkan lama-lama salur darah kita ni tertutup dengan plak ni ataupun kolesterol ni lah. So lama-lama kolesterol kita tak boleh nak lalu. Bila darah tak boleh nak lalu, darah kita tak boleh nak lalu sebab dah tersumbat, itulah yang akan menyebabkan kita terkena serangan jantung, stroke dan sebagainya. Okay? So itulah bahayanya kolesterol ni. Sebab tu kena jaga makan, jangan ambil makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi kolesterol dan juga tinggi gula. Okay? 3 bahan ni lah yang akan boleh menyebabkan kadar kolesterol dalam badan tu akan lebih cepat naik lah, dan plak kolesterol ni boleh terhasil di dalam salur darah dengan lebih cepat. Okay? So garam juga boleh menyebabkan penyakit serius, penyakit tidak berjangkit ataupun penyakit kronik kita kata. Kalau kita ambil garam yang berlebihan, okay, dia boleh menyebabkan buah pinggang kita rosak kerana buah pinggang kita bekerja dengan lebih keras untuk memproses garam dalam badan tu. Okay? Kita juga berisiko untuk terkena tekanan darah tinggi ataupun hipertensi, dan kita juga boleh terkena mudah untuk berisiko untuk terkena penyakit jantung. Okay? So garam juga kita perlu ambil dengan kuantiti yang paling sedikit yang boleh kita ambil dalam sehari dan tidak ambil secara berlebihan. Tetapi ada banyak makanan-makanan kita ni yang mempunyai garam yang tersembunyi. Contohnya macam makanan terproses tadi tu lah. Okay, macam sausage, nugget tu, kita tak rasa masin tapi sebenarnya kandungan garam dia tinggi. Because of dia punya kandungan garam tu dah terselindung, dia punya rasa masin tu dah terselindung dengan bahan-bahan yang lain. Sebab tu kita tak rasa masin pun bila kita makan makanan yang tinggi garam ni. Okay? So untuk gula pula, kesan-kesan pengambilan gula berlebihan termasuklah keras gigi, obesity, okay. So ini juga antara penyakit-penyakit yang kita boleh dapat ataupun masalah kesihatan yang kita boleh dapat sekiranya kita mengambil gula yang berlebihan. Okey, baik. Dalam Malaysia sebenarnya kita dah ada Kementerian Kesihatan Malaysia dah keluarkan panduan diet Malaysia. Okey, pada tahun 2020 yang terbarulah untuk memahami konsep panduan diet tu, untuk mengetahui apa yang perlu kita makan, berapa banyak yang kita makan, apakah panduan pemakanan sihat yang boleh kita ikuti. So kita dah masukkan semua ni ke dalam MDG ni, Malaysian Dietary Guidelines 2020. Okey, so siapa yang ada kesempatan boleh search dekat Google MDG 2020, boleh baca dekat situ. Ada 2 version, satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. So apakah sebenarnya tujuan makanan yang sihat ni? Okay, of course kita nak jaga kesihatan kita lah. Okay, sebelum ni mungkin kita tak pernah nak aware. Kita hanya makan apa yang kita suka, tapi kita tak tahu apakah kesan daripada makanan yang kita makan tu masuk ke dalam badan, apa kesannya, kita tak tahu. Okay? So itu pentingnya untuk kita tahu selepas ini, kalau kita makan benda ni, apa jadi pada badan. Benda ni kita makan benda ni, kalau lebih, bagus ke tidak? Kalau kurang, bagus ke tidak? Apakah yang perlu kita lebihkan, apakah yang perlu kita kurangkan? Okay? So seterusnya adalah untuk membantu mencegah masalah pemakanan seperti berlebihan berat badan dan juga kekurangan berat badan. Ada 2 keadaan lah. Okay? Dan membekalkan kombinasi tenaga ataupun kalori dan nutrien. Okay? So ini antara tujuan kita nak makan makanan sihat lah. Okay, baik. Pernah tengok tak benda ni? Ini adalah piramid makanan Malaysia 2020. Bila last kita tengok piramid makanan? Maybe time sekolah dulu kan? Betul? Mungkin sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Tak tahulah bila last. Okay, yang sekolah menengah dan sekolah rendah yang kita tengok dulu tu adalah piramid makanan Malaysia yang lama. Sekarang Malaysia ada piramid makanan Malaysia yang baru dikeluarkan oleh KKM pada tahun 2020. So apa beza dia dengan piramid makanan Malaysia yang lama? So kita tengok dekat sini. Kalau piramid makanan Malaysia yang lama, dekat bawah sekali ni adalah karbohidrat. Tapi untuk piramid makanan Malaysia yang baru, kita dah tukarkan yang bawah sekali ni kepada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. So maksudnya sayur-sayuran dengan buah-buahan ni adalah yang paling banyak kita perlu makan. Bukan lagi karbohidrat. Okay, kalau kita dulu letak karbohidrat dekat bawah, memang betul rakyat Malaysia makan banyak. So kita tukar. Sebabnya makin banyak yang obes. So bila kita pun tukarlah piramid makanan Malaysia ni, kita letak buah dengan sayur yang paling banyak untuk yang perlu kita makan lah. Okay.
Kalau kita nampak dekat tepi-tepi ni, dia ada jumlah sajian yang perlu kita ambil. Okey, so piramid makanan Malaysia ni dia ada 5 kumpulan. Kumpulan 1 ni adalah kumpulan sayur, kumpulan 2 ni adalah kumpulan buah-buahan, kumpulan 3 adalah karbohidrat seperti nasi, bijirin, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan juga ubi-ubian. Yang keempat adalah kumpulan ikan, ayam, telur, daging dan kacang dekat sini. Dan seterusnya kumpulan 5 adalah kumpulan susu dan produk tenusu. Okey, yang atas kali ni bukan kumpulan tapi adalah pengambilan lemak, minyak, gula dan garam yang perlu kita hadkan. Seberapa banyak yang kita boleh kurangkan, kita perlu kurangkan untuk yang atas ni sajalah. Okey. So piramid makanan Malaysia dia ada 4 aras tapi dia ada 5 kumpulan. Okey. So dan kumpulan-kumpulan ni juga dia ada sajian-sajiannya lah. Okey, so sajian-sajiannya tu kita pun juga perlu ikutilah. Okey. So boleh nampak ke slide saya ni? Nampak kan? Tak nampak, Doktor. Oh, tak nampak. Okey, sekarang nampak tak? Okey, clear. Okey. Okey, nampak, Doktor. Saya ingatkan dah nampak daripada tadi. Okey, sorry ya. So ini adalah piramid makanan Malaysia kita nampak Okey, nampak. Okey, so ini adalah piramid makanan Malaysia 2020. Macam saya katakan tadi, dia ada 5 kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4 dan kumpulan 5. Okey. So ada 5 kumpulan dalam piramid makanan Malaysia ni. So 5 kumpulan ni perlu kita ambil lah dalam kita punya diet. Okey, inilah yang akan membentuk kita punya diet harian kita yang lebih baik lah. Okey. Okey, baik. So ini adalah piramid makanan Malaysia yang saya katakan tadi. So kita ada kumpulan makanan, kita ada aras pemakanan, kita ada jumlah sajian, kita ada contoh makanan dan juga air yang cukup. Okey. So kita kena make sure that piramid makanan Malaysia ni adalah merupakan kita punya guideline ataupun panduan untuk kita tentukan apa yang perlu kita makan dalam kita punya diet seharian lah. Okey. So dalam piramid makanan Malaysia yang saya katakan tadi, dia ada konsep sajian, betul tak? Nampak tak? Macam ni, contoh kumpulan 1, sayur-sayuran dia perlu makan 3 sajian. Untuk kumpulan 2, buah-buahan dia ada 2 sajian. Kumpulan 3 dia ada nasi, bijirin dan produk makanan dia ada 3 hingga 5 sajian. Kan? So kita menggunakan konsep sajian dalam piramid makanan Malaysia. Okay? So apa itu konsep sajian? Sajian adalah satu konsep untuk memudahkan pengiraan kalori dan juga memastikan makanan yang dimakan mengikut piramid makanan Malaysia. Okay. So konsep sajian ni sebenarnya dia nak mudahkan kita lah. Okay, dia nak mudahkan kita supaya kita ni mudah untuk kita tentukan kuantiti makanan yang kita makan tu. Okay. Okay, contohlah untuk kumpulan pertama, kumpulan sayur-sayuran. So tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan 2023 ni menunjukkan bahawa 95.1% orang dewasa dekat Malaysia ni tidak mengambil buah dan sayur yang mencukupi setiap hari, ataupun 1 daripada 5 dewasa tak minum air kosong yang cukup setiap hari. So tinggi percentage ni, maksudnya 95% daripada orang dewasa dekat Malaysia ni tak cukup ambil buah dengan sayur dan air kosong. Okay. So sebenarnya berapa banyak yang sayur yang kita perlu makan? Okay. So untuk sajian sayur, untuk sajian sayur ni, kita boleh ambil mengikut sajian yang ditetapkan macam dalam saya punya slide ni. Okay. So contohnya untuk sayuran yang belum masak, kita boleh ambil 1 cawan. Okay. Kalau sayur tu dah masak, kita boleh ambil setengah cawan. Maksudnya ini untuk satu sajian. So untuk satu hari kita perlukan 3 sajian sayur. Maksudnya kalau kata sayur tu dah masak, boleh ambil setengah cawan untuk sayur yang dah masak. So 3 kali sehari. Okey, ini contoh untuk sayur untuk slide pertama, contoh untuk slide kedua. Contoh macam salad ni, 1 cawan ni dikira sebagai 1 sajian. So satu hari kita kena ambil 3 sajian sayur. Okey. So 3 sajian sayur tu kita kena make sure cukup untuk 1 hari.
Okay. Contoh pula kalau kita nak makan sayur kacang panjang tu dah dimasak, so boleh ambil separuh cawan. Okay. So contohlah kita ambil satu hari satu cawan salad, setengah cawan kacang panjang dan setengah cawan lobak merah. So cukuplah kita punya 3 sajian sayur tu. Okay. Untuk buah-buahan pula, okay, buah-buahan pun dia ada dia punya sajian dia jugalah. Okay, so satu sajian buah tu bersamaan dengan berapa banyak. Okay, contoh untuk satu sajian adalah 1 biji. Kalau buah-buahan tu berbiji, 1 biji tu dikira sebagai satu sajian. Okay, so contoh kalau buah-buahan tu besar, satu potong tu dikira sebagai satu sajian. Okay, nampak ke daripada slide saya ni? Nampak kan? Okay, so kalau contoh 2 sajian, so kalau kata buah ni 2 sajian, buah kita perlu makan 2 sajian sehari. So mana-manalah, contoh nak makan 1 biji apple dengan 1 potong temikai. So baru komplit 2 sajian buah kita makan setiap hari. So selama ni komplit ke tak? Adakah kita cukup makan buah-buahan dengan sayuran? So of course kita tak cukup kan. Ada orang yang tak kisah pun dengan buah-buahan dia. Yang penting nasi dengan lauk pun dah cukup. Sayur pun kita tak make sure kita cukup ambil sayur, buah apatah lagi kan. Tapi sebenarnya setiap kali waktu makan kita kena make sure buah-buahan dan sayur tu ada. Sebab buah dengan sayur lah yang penting, yang boleh buat kita kenyang lebih lama dan kita tak ada rasa nak makan banyak benda-benda lain tu. Okay? Sebab buah dengan sayur ni kalori dia rendah. So bila kita makan kita akan cepat kenyang dan kita akan lapar lama. Maksudnya kita boleh tahan lapar dengan lebih lama kalau kita cukup ambil buah dengan sayur, dan membolehkan kita ni mengawal kalori daripada pengambilan lauk dan juga nasi yang berlebihan. Okey. Okay, contoh kalau macam buah betik, 1 potong, kalau buah tu berbiji, 1 biji tu dikira sebagai 1 sajian lah. Okay. Kalau macam rambutan, buah-buah yang berbiji, 6 biji tu dikira sebagai 1 sajian. Maksudnya sekali makan 6 biji. Okay, bukan 1 tangkai tu makan. Sebab buah pun ada dia punya sajian dia jugalah. Kalau terlebih sangat pun tak boleh juga. Okay, kalau terkurang sangat pun tak boleh. Okey, baik. Kita dah settle untuk grup 1. Grup 1 tu adalah sayuran dan sayur-sayuran. Grup 2 adalah buah-buahan. So sekarang adalah grup yang ketiga dalam piramid makanan Malaysia, iaitu grup nasi, bijirin dan juga produk berasaskan bijirin penuh serta ubi-ubian. Okey. So untuk satu sajian karbohidrat, ini adalah jumlah dia. Okey. Contoh kata nak makan nasi. Boleh makan nasi, tapi sepatutnya satu sajian ataupun sekali makan hanyalah 2 sendok nasi sahaja. Okey, 2 sendok rata. Bukannya makan 1 pinggan penuh, bukannya makan nasi 1 periuk. Okey, so 2 sendok rata. Okey, 2 sendok rata ni kalau kita masukkan dalam pinggan, dia akan memenuhkan suku saja kita punya pinggan. Bukan 1 pinggan, tapi suku pinggan sahaja ataupun 1 genggam tangan kita ni. 1 penumbuk kita ni kan. Itu sebenarnya 1 kuantiti nasi ataupun 1 sajian nasi yang cukup untuk kita untuk sekali makan. Kalau kita tak nak makan nasi, boleh gantikan dengan roti. 2 keping roti ni bersamaan dengan 2 sendok nasi. Okey. Tapi jangan terlebih makan juga. Ada orang kata tak nak makan nasi lah. Nasi buat dia gemuk. So dia nak makan roti. Dia makan roti 4 keping. Sama jugalah. So makan roti 4 keping ni bersamaan juga dia makan nasi 4 sendok. Lepas tu bising kenapa berat badan tak turun. Sebabnya salah konsep ataupun salah perkiraan kalori tu. Okey. So kalau kata tak nak makan nasi, boleh makan roti tapi 2 keping saja. Okey, 2 keping ni bersamaan dengan 2 sendok nasi. Kalau kata nak makan mi, 1 cawan mi ni dikira sebagai 1 sajian. So 1 cawan mi ni bersamaan dengan 2 sendok nasi tu. Okey, so 2 sendok nasi ni bersamaan dengan 2 keping roti, 1 mangkuk mi. Kalau tak nak makan bijirin sarapan, boleh makan bijirin sarapan. 1 cawan ni dikira sebagai 1 sajian. Okey. So ini adalah perkadaran karbohidrat. Maksudnya perkadaran untuk kita punya jumlah karbohidrat lah. Okay, jangan lebih makan daripada apa yang kita cadangkan di sini lah. Especially nasi. Okay. Sebab itulah lagi bagus kalau masa ambil nasi tu, jangan ambil nasi dulu letak kat pinggan. Okay, pinggan kita kosong kan. So pinggan kita tu kita letak lauk dulu. Kita letak sayur dulu, kita letak buah dulu, kita ambil lauk. Last sekali baru kita ambil nasi. Supaya kita boleh disiplinkan kita punya diri untuk makan nasi dengan kuantiti yang lebih sedikit. Kalau kita letak nasi dulu, of course kita akan letak nasi yang banyak dalam pinggan kita, betul?
Kita letak nasi banyak, lepas tu lauk dah tak muat dah letak, kita ambil pinggan lain pula letak lauk. Okay, so itu tak sepatutnya berlaku lah. Sepatutnya kita ambil dalam jumlah yang kita sarankan dekat sini ni. Okay. Kalau kita nak makan capati, setengah keping je bukan satu keping tau, setengah keping je capati. Laksa, kentang, bubur ataupun bihun. Satu cawan setengah untuk bihun. Okay, kalau kentang 2 biji. So ini semuanya adalah perkadaran untuk karbohidrat. So kalau maksudnya saja untuk satu kali makan. So hopefully jangan lebih daripada apa yang kita cadangkan untuk setiap kali waktu makan tu. Okay. Seterusnya adalah sajian ikan, ayam, telur, daging dan kekacang. Okay, ini adalah grup yang keempat. Grup 1, grup sayur. Grup 2 adalah grup buah. Grup 3, karbohidrat. Grup 4 ini adalah grup protein. Ikan, ayam, telur, daging dan juga kekacang. So berapa banyak yang kita boleh makan? Contoh kalau untuk udang. Udang ni udang-udang yang kecil lah, bukan udang-udang yang besar. Udang-udang yang kecil, saiz-saiz sederhana kecil-kecil tu lah. 12 ekor untuk sekali makan. Okay. Kalau ikan, kita boleh ambil 1 ekor. Kalau ikan tu jenis yang sederhana saiz lah. Macam ikan kembung ke, ikan selar ke, kan. Tu satu ekor tu kira satu sajian. Kalau ikan tu besar, macam ikan tenggiri ke ataupun ikan siakap, 1 potong tu dikira sebagai satu sajian. Okay. So jangan ambil lebih daripada apa yang kita suggestkan lah. Okay. Kalau tak nak makan daripada sumber haiwan, boleh ambil daripada sumber tumbuhan seperti tempe dan tahu. Okay. Kalau ambil tempe, boleh makan 2 keping untuk sekali makan. Maksudnya satu sajian bersamaan dengan 2 keping. Ini bermaksud kalau satu tak makan ikan, maksudnya 2 keping tempe ni bersamaan dengan 1 ekor ikan. Jumlah protein dia. Okay. Jumlah protein dia sama. Kalau kita tak nak makan tempe, nak makan tahu, so 1 keping setengah tahu ni bersamaan dengan 1 ekor ikan. Itu maksud gambar ni lah. Maksudnya dia punya protein dia sama. So kalau kita tak makan sesuatu tu, apa yang boleh menggantikan dia lah. Okay. Kalau kata tak susu soya pun boleh juga menggantikan protein. 1 cawan setengah susu soya boleh menggantikan protein. Kalau kata susah nak makan ikan ataupun ayam ataupun daging, boleh minum susu soya sebagai pengganti protein. Okay. Untuk sotong boleh juga makan, saiz sederhana 1 ekor je lah, bukan 2-3 ekor. 1 ekor saja dah mencukupi untuk membekalkan keperluan protein kita pada satu hidangan. Okay. Untuk 1 ekor ketam, saiz biasa lah. Okay. Kalau ayam 1 ketul, kalau daging saiz tapak tangan yang biasa lah, 60 gram je, bukan besar sangat pun, 60 gram saja. Dan kalau telur ayam 2 biji. Okay. Lebih kurang 100 gram lah, lebih kurang grade B, 2 biji grade B tu dikira sebagai satu sajian. Okay. So sajian protein ni pun penting, dan penting juga untuk kita tentukan jenis masakan tu. Memang ambil protein cukup, kata ambil ayam 1 ketul je. Tapi ambil ayam yang dimasak rendang ataupun dimasak lemak dengan kuah yang banyak. So itu pun kalori lebih juga. Protein dah cantik dah, protein dah cukup 1 ketul, tapi kalori daripada kuah ataupun jenis masakan tu pun kena ambil kira juga. Okay? Jenis masakan protein tu, macam mana cara dimasak dan apakah bahan-bahan yang ada ketika kita masak suatu makanan tu. Okay? Dan grup yang terakhir, grup yang kelima, iaitu grup susu dan produk susu. So susu ni banyak orang salah anggap susu ni hanya untuk budak kecil je. Baby dan budak kecil je. Sebenarnya susu adalah untuk semua peringkat umur. Daripada baby, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampailah kita warga tua, semuanya memang perlukan susu sebab susu ni boleh membekalkan kalsium yang penting untuk tubuh badan kita. Banyak orang sekarang ni yang kekurangan kalsium dalam badan yang boleh menyebabkan penyakit osteoporosis ataupun penyakit kerapuhan tulang. Baru umur berapa dah sakit-sakit tulang ataupun tulang dia bila jatuh ke apa ke senang patah. Sebabnya tulang dia, ketumpatan tulang dia tak tinggi disebabkan kekurangan kalsium ni. Okay? So kita perlu ambil kalsium ni ataupun perlu minum susu ni setiap hari perlu minum. Okay? Antara 1 hingga 2 gelas susu setiap hari. Okay? Kalau kita tak minum susu, boleh ambil susu tepung. Okay? Boleh ambil susu sejajar ataupun susu cair. Ataupun boleh ambil cheese. Cheese pun tinggi dengan kalsium. So boleh ambil juga. Kalau tak minum susu, boleh ambil cheese ataupun keju lah. Okay? So perlu minum susu. Kena minumlah. Okay? Untuk mencukupkan keperluan kalsium dalam
badan kita. Okay. So kalau kata nak minum yogurt pun boleh, kalau tak minum susu lah, boleh ambil yang cheese macam ni, cheese keping ni, ataupun boleh ambil yogurt. Okay, kalau yogurt Greek boleh ambil 1 bekas. Kalau yogurt yang tanpa perisa boleh ambil 2 bekas. Baru cukup keperluan kalsium tu lah dalam badan. Okay. Dan susu juga ada banyak. Kat pasaran tu kan ada susu skim, ada susu rendah lemak, ada susu penuh krim. Jadi susu mana yang perlu kita makan ataupun yang perlu kita minum. Okay. Untuk orang dewasa, okay, kita lebih galakkan untuk ambil susu skim dan ataupun susu rendah lemak. Sebab apa? Sebab susu skim dan susu rendah lemak ni mempunyai kandungan lemak yang paling sikit. Kalau kita tengok kat sini kan, lemak dia kurang daripada 1%. Kalau susu rendah lemak kurang daripada 2%. Tapi kalau susu penuh krim ni, dia lebih sesuai untuk kanak-kanak yang sedang membesar. Kanak-kanak ataupun orang yang tak cukup zat makanan. Contoh orang dewasa tapi berat badan dia kurang ataupun dia terlalu kurus. So itu kita galakkan dia ambil susu penuh krim. Tapi untuk orang dewasa yang berat badan ideal ataupun orang dewasa yang berlebihan badan ataupun obes, dia lebih sesuai untuk ambil susu skim ataupun susu rendah lemak. Kerana kandungan lemak dia yang lebih rendah berbanding dengan jenis-jenis susu yang lain. Okay. Susu creamer manis. Ini bukan susu ramai pasien saya dekat klinik yang bila saya tanya ada minum susu, tak ada. Tapi dia kata waktu bila minum susu tu? Waktu buat teh tarik pagi-pagi tu. Itu bukan susu. Itu adalah susu pekat manis ataupun susu isian pekat manis ataupun creamer. Okay. So benda-benda ni bukan susu. Dia tidak ada kalsium yang mencukupi untuk tubuh badan kita. Yang dia ada adalah gula yang tinggi dan juga lemak yang tinggi. Okay. So kena hati-hati susu pekat manis, susu creamer manis ataupun creamer bukan tenusu yang dalam paket ni kan, yang macam serbuk tu kan. Itu pun bukan dikonsider sebagai susu. Okay. So jangan salah anggap. Susu tu adalah susu yang betul-betul daripada susu lembu ataupun susu kambing. Okay. Dan kita lebih sarankan untuk ambil susu rendah lemak dan juga susu skim, bukan susu pekat manis. Okay. Jangan salah faham. Okey, daripada segi gula juga, ini adalah kuih-kuih yang selalu kita makan harian, betul? Kita ambil kuih bingka, kuih seri muka. Tapi tanpa kita sedar sebenarnya kuih-kuih ini juga adalah punca kalori kita bertambah dalam badan. Okey. So contohlah kita makan kuih bingka, sebenarnya dia ada 5 sudu teh dekat dalam 1 ketul kuih bingka tu. Okey. Kalau kata kuih seri muka ada 2 sudu teh kuih seri muka dalam kuih tu. So tinggi sebenarnya. Kandungan gula dalam kuih-kuih muih ni. So hadkan pengambilan kuih kita. Kuih-kuih ni bukan wajib untuk kita makan pun. Dah lah makan nasi lemak ataupun mi goreng yang tinggi kalori tu kan, kuantiti pula banyak. Lepas dah makan tu tak puas lagi, makan lagi pula kuih-kuih muih ni yang mempunyai lagi banyak gula dan banyak lemak dalam kuih-kuih kita lah. Okay. Nak makan boleh tapi make sure jangan makan terlalu banyak. Mungkin 1 potong dah cukup bila kita hadkan juga pengambilan makanan utama tu. Contoh kita nak makan nasi lemak, boleh ambil separuh, ambil suku je nasi lemak tu dan satu jenis kuih. So dah mencukupi. Bukannya dah makan nasi lemak 1 pinggan penuh, makan lagi kuih muih. Tambah lagi pula dengan air yang manis macam teh tarik, kopi tarik dan sebagainya kan. Dah double dah dia punya kandungan gula dalam badan yang masuk dalam badan tu. So kurangkan pengambilan sos, sugar, oil dan juga salt. Okay. So gula ni kita hadkan 5 sudu teh saja sehari. Okey, daripada bangun tidur sampai ke tidur balik tu maksimum 5 sudu kecil sahaja untuk sugar. Untuk minyak pun lebih kurang sama, 5 sudu kecil sahaja, tak melebihi 20% daripada jumlah pengambilan tenaga harian. Dan garam adalah yang paling sikit kena ambil. Jangan lebih daripada 1 sudu teh garam kita ambil setiap hari tu. Okey. So kena ingat ni lah 5-5-1 ni. Jangan lebih daripada apa yang kita sarankan. Okay. Air kosong pun sama. Okay. Air kosong juga adalah komponen yang air sebenarnya adalah komponen utama dalam badan manusia. Lebih kurang 50 ke 60% daripada berat badan kita sebenarnya adalah terdiri daripada air. Okay. Air penting untuk bantu proses pencernaan, penyerapan zat makanan, pengangkutan dan perkembuhan toksin dalam badan. So sebab itulah pentingnya. Tapi pentingnya adalah air kosong bukan air yang bergula ataupun air manis. Kita tak nak lah air cordial ke, air kopi tarik ke, teh tarik ke, air apa-apalah yang berwarna-warni tu kita tak nak. Kita nak air kosong saja
yang diperlukan oleh badan untuk proses detoksifikasi. Tak perlu pula nak ambil suplemen, tak perlu pun nak ambil jamu ke, tak perlu nak ambil suplemen untuk detox ke, kan tak perlu pun. Hanya minum air kosong saja adalah detoksifikasi semula jadi badan lah, okey, yang boleh membuang bahan kumuh dalam badan. Okey. So berapa banyak nak minum? Seranan pengambilan air kosong adalah 6 hingga 8 gelas setiap hari ataupun 1.5 liter, 1.5 hingga ke 2 liter sehari. So itu adalah jumlah air kosong yang perlu kita minum setiap hari lah, yang mencukupi untuk badan kita. Okay. So kena make sure cukup. Jangan kurang minum air dan jangan kurang minum air kosong. Jangan suka minum air yang berwarna ataupun berperisa. Okay. So inilah pinggan sihat kita. Pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh. Okay, kita makan, setiap kali kita waktu makan, kita kena ikut konsep pinggan ni. Barulah kita punya kalori yang kita makan tu insya-Allah tak terlebih daripada apa yang sepatutnya. Okay, so suku adalah kita punya karbo, nasi, sama ada nasi, roti, mi ataupun bijirin. Separuh lagi adalah protein daripada ikan, ayam, telur, daging dan juga ke kacang, legume ni ke kacang. Dan separuh lagi adalah buah-buahan dan juga sayuran. Okay, separuh ni adalah buah-buahan dan sayuran. So kena make sure kita mengikut konsep pinggan suku-suku separuh dan juga disulami dengan air kosong. Okay, jangan sulam dengan air yang berwarna dan berperisa serta bergula. Okay, so ini contoh untuk pinggan suku-suku separuh yang saya ada. Contoh nak makan nasi ikan bakar boleh, ambillah ikan bakar dengan ulam-ulaman, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dah cukup dah untuk suku-suku separuh. Okay. Okay, contohlah kita nak makan capati. So satu sajian capati tadi saya cakap separuh potong kan. Separuh potong capati tu adalah suku pinggan kita. Suku lagi adalah protein. Ini contoh kacang dal lah. Kacang dal tu adalah protein dan separuh lagi adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nak makan nasi lemak boleh, nak makan nasi lemak bukan tak boleh. Tapi kuantiti tu kena jaga. Suku pinggan saja nasi dia. Suku lagi adalah protein dan separuh lagi adalah buah-buahan dan juga sayuran. Okay. And then contoh kata nak makan nasi putih dengan ikan panggang. Boleh. So ikut je konsep suku-suku separuh. InsyaAllah kita takkan terlebih kalori. So jumlah kalori yang ada bila kita ikut suku-suku separuh ni, jumlah kalori yang terkandung dalam satu pinggan tu adalah lebih kurang 400 ke 500 kalori. Dia takkan lebih daripada 500. Kalau memang betul kita boleh ikut konsep suku-suku separuh tu. Okay. And then kita ada contoh macam nak makan bihun sup pun boleh juga. Okay, so bahan-bahan bihun sup tu contoh macam suku bihun, suku protein, separuh lagi adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan lah. Okay, so dapat dah jadi suku-suku separuh walaupun kita makan mi ataupun bihun sup. Okay. So boleh faham konsep suku-suku separuh tu. So at last but not least, saya nak bagi beberapa tips lah untuk menurunkan berat badan. Okay. So kita sekarang ni memang ada masalah dengan rakyat Malaysia yang berlebihan berat badan dan juga obes. Okay. So kita kena tahu 3 konsep ataupun 3 prinsip makan secara sihat ni. Yang pertama adalah seimbang. Kita kena makan makanan daripada kesemua kumpulan makanan yang ada dalam piramid makanan Malaysia tu. Tak boleh lah kalau kita suka makan telur, asyik makan telur saja. Okay, ataupun kita mengamalkan diet yang menyebabkan kita hanya makan satu jenis makanan je. Contoh diet telur. So dia makan telur saja ataupun diet Atkins yang akan makan protein saja, tak ambil karbo pun tak boleh juga. So key point dia di sini adalah seimbang. Okay, diet yang kita suggestkan, yang kita cadangkan daripada KKM adalah diet suku-suku separuh. Bukan diet Mediterranean ke, diet Atkins ke, diet OMAD ke. Sekarang ni famous dengan OMAD ataupun one meal a day. Dia makan satu kali je sehari. Diet OMAD pun tak, kita tak suggest lah untuk diet OMAD. Okay. Yang kita suggest adalah diet suku-suku separuh yang perlu seimbang. Okay. Makan daripada semua kumpulan makanan yang ada dalam makanan Malaysia. Sederhana, makan mengikut saiz sajian. Saiz sajian tadi saya dah sebutkan berapa banyak yang perlu, kuantiti yang perlu kita makan untuk setiap kali waktu makan tu. So kita makan dengan sederhana. Dan yang ketiga adalah pelbagai. Makan pelbagai jenis makanan. Makan pelbagai jenis makanan tapi mengikut kuantiti yang betul.
Contoh kalau kita nak makan sayur ataupun buah, kita makan daripada buah ataupun sayur yang mempunyai pelbagai jenis warna, bentuk, rasa, rupa. Sebabnya setiap makanan tu dia mempunyai zat yang tersendiri. Tak ada satu makanan pun yang bila kita makan, dia boleh membekalkan kesemua vitamin ataupun mineral dalam satu makanan tu. Okay, so kena make sure kita makan pelbagai jenis makanan supaya semua zat ataupun mineral kita dapat daripada pelbagai jenis makanan tu. Okay. Yang kedua adalah piramid. Yang seterusnya adalah piramid aktiviti fizikal. Bukan piramid makanan Malaysia saja yang ada. Bentuk piramid nanti, aktiviti fizikal pun ada. So kita perlu hadkan aktiviti sedentary macam duduk saja, duduk tengok TV saja, duduk kat office saja menghadap komputer. So itu yang paling kita hadkan. So kita perlu lebih banyakkan aktiviti fizikal. Kalau boleh setiap hari kita aktifkan. Tak kira sebenarnya physical activity tak semestinya bersenam. Okay. So physical activity ni boleh macam-macam. Naik tangga, turun tangga, kita mengemas rumah, kita basuh kereta. Itu pun dikira sebagai physical activity yang boleh membakar kalori. Okay, tak semestinya bersenam. Okay, tapi kalau boleh bersenam tu adalah lagi baguslah. Sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari ataupun 150 minit seminggu. Itu yang dicadangkan. Aktiviti fizikal jumlah minit 150 minit seminggu tu adalah jumlah aktiviti jumlah minit yang minimum untuk kita sentiasa ataupun kekal aktif setiap minggu. Okay. So boleh jangan kurang daripada 150 minit seminggu tu untuk kita buat aktiviti fizikal. Okay. So boleh untuk aktiviti fizikal. Kalau kata tak buat, kita tak boleh nak tolong dah. Sebabnya untuk pengurusan berat badan ni, untuk kita menjaga berat badan, untuk kita turunkan berat badan ni, dia perlu usaha kita sendiri. Kita perlu committed, kita perlu komitmen dan kita perlu usaha. Kita tak boleh hanya berdoa je tapi tak buat apa-apa pun tak jadi juga. Okay, so kita perlukan komitmen daripada diri kita sendirilah. Okay. So kesimpulannya, pemahaman yang jelas dan lebih baik tentang panduan diet Malaysia, piramid makanan Malaysia akan membantu dan memudahkan rakyat Malaysia ni untuk mengamalkan pemakanan sihat dengan betul dan berkesan dalam kehidupan seharian. Okay. So pernah dengarkan kita adalah we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Okay. So apa yang kita makan tu akan menentukan kesihatan kita. Apa yang kita makan tu akan menentukan kesihatan masa depan kita lah. Okay. Kalau kita dapat makan dengan baik, dengan kuantiti yang betul, mengikut cadangan pinggan sihat suku-suku separuh, insyaAllah berat badan kita akan terjaga, berat badan kita akan normal dan kesihatan kita pun akan lebih terpelihara sebabnya kita kurang risiko untuk terkena penyakit-penyakit tidak berjangkit tu. Okay, berbanding dengan orang-orang yang tidak menjaga makanan mereka. Okay. So, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk sesi kali ini. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan boleh kita ajukanlah soalan daripada untuk sesi Q&A ni. Kalau adalah sebarang persoalan berkaitan dengan pemakanan dan kesihatan. Sebenarnya banyak yang nak ditanya sebenarnya doktor. Doktor sebut pasal makanan ni kan. Sebab kita kehidupan seharian kita ni melibatkan dengan makanan. Seperti yang doktor tahu, ni just nak info kepada doktor. Majoriti pada kami ni berasal daripada Pantai Timur. Daripada Kelantan. Macam doktor tahulah, the food in Kelantan is mostly sweet. Kita orang makan roti canai pun dalam kari tu kita tambah lagi gula. Kalau macam buat teh ais, kadang-kadang susu lagi banyak pada teh. Saya nak tanya doktor, bagi doktor, cara terbaik untuk mengatasi benda ni, saya rasa dia nak kata habit ke, itu Allah Alam lah. Tapi pandangan doktor, macam mana cara untuk kita nak mengelakkan benda ni? Manis ni untuk Pantai Timur. Okey, faham. Kita memang dah well known lah. Okey, kat Pantai Timur ni memang dia suka dengan makanan-makanan manis kan. Makanan-makanan yang dimasak pun sebenarnya banyak ditambah dengan gula dan lebih manis lah daripada makanan-makanan daripada negeri lain. Okey. Tapi satu fakta yang kita juga surprise melalui tinjauan yang kita jalankan sebelum ni kan. Kalau dulu memang kencing manis ataupun diabetes ni Kelantan juara. Dah beberapa tahun dah Pantai Timur, especially Kelantan, Terengganu
dia selalu champion. Maksudnya pengidap diabetes paling tinggi dekat Malaysia. Tapi sejak akhir-akhir ni dah menurun ke negeri lain, iaitu Negeri Sembilan yang paling champion sekali. Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah yang atas lah. Okay. So sebenarnya sama ada Kelantan ni dia dah berjangkit pula dia punya manis tu ke negeri-negeri lain. Ataupun negeri lain ni pula dah makin meningkat lah pula dia punya pengambilan gula dia. Okay. So memang susah untuk kita ubah kita punya kita punya budaya ni. Okay. Amalan kita dan juga praktis kita. Okay. So dalam kita punya ni kita ada KAP kan, kita ada pengetahuan, kita ada amalan dan juga kita ada praktis lah, okay? Amalan dan praktis dan juga behavior kita, okay? So memang susah, memang kajian pun dah menunjukkan kita susah nak ubah behavior ni. Tetapi dengan ilmu yang kita ada ataupun knowledge yang kita ada tu, kajian juga dah menunjukkan bahawa kalau pengetahuan kita tinggi, dia boleh membantu dalam amalan yang lebih baik. Okay? So amalan ataupun behavior ni akan jadi lebih baik dengan seiring dengan pengetahuan yang lebih tinggi. So kalau ada pengetahuan tu, insya-Allah dia boleh directkan kita kepada amalan yang lebih baik lah. Okay. Sebab itulah pentingnya sekarang ni adalah pentingnya knowledge dulu. Maksudnya kita sampaikan advokasi, kita buat outreach kepada community untuk sampaikan kepada orang ramai ni berkaitan dengan pemakanan sihat ni. Okay, sebabnya kadang-kadang orang-orang kat luar ni dia susah nak faham term-term yang kita guna. So kita nak kena guna pendekatan yang betul untuk mendekati komuniti ataupun masyarakat ni untuk tambahkan ilmu pengetahuan dia dulu. Dengan pengetahuan yang tinggi ni, insya-Allah dia boleh jaga pula dia punya amalan dia tu ataupun behavior dia tu untuk amalan pemakanan yang lebih sihat lah. Okay. So kita mengharapkan amalan tu seiring dengan dia punya pengetahuan tu, knowledge tu. Okay. So dua-dua ni penting, knowledge penting dan daripada diri kita sendiri lah. Kalau kita nakkan sesuatu tu berubah, dan kita akan berubah. Sebenarnya memerlukan masa lah, dia bukannya boleh short term. Untuk ubah amalan dan juga hidup ni, dia bukannya dalam satu tempoh masa yang pendek. Dia perlukan even bertahun-tahun untuk kita ubahkan sesuatu masyarakat tu berubah daripada ke arah yang lebih baik lah. Okay. Satu lagi doktor. Pasal susu tu. Macam doktor tahu, kebanyakan rakyat Malaysia ni dia jiwa gym kuat lah kan, dia orang suka badan sador-sador kan. Penggunaan protein tu, adakah protein powder adakah elok tak untuk kesihatan? Sebab dia powder, sebab kita ambil benda tu at least 3 kali atau 4 kali satu hari. Macam mana? Saya fikir takut buah pinggang kita tak boleh nak proseskan benda tu. Macam mana tu doktor? Ya, betul. So memang ramai orang nak badan sador sekarang ni kan. Dia nak ketul-ketul, dia nak nampak nak bentuk badan yang lebih sedap mata memandang, orang katalah kan. Okay. So protein ni biasanya dia akan ambil lebih protein daripada biasa, sebabnya protein ni lah yang akan membantu untuk membina otot dalam badan tu. Okay, bila dia buat rejim gym tu ataupun rejim exercise tu, bila dia ambil protein, so protein tu akan membantu untuk membentuk otot yang dia nakkan lah. Sebab tu dia ambil lebih banyak protein. Okay. So kita daripada KKM, stand kita adalah kita tak menggalakkan untuk ambil protein daripada bukan sumber yang natural. Maksudnya kita hanya menggalakkan orang ambil daripada sumber yang semula jadi. Apa sumber semula jadi protein? Yang saya dah katakan tadi, di dalam grup yang keempat. Okay, grup ayam, daging, telur, ikan dan juga kacang. Ini semua adalah sumber protein semula jadi yang bila masuk dalam badan tu, badan kita akan proses secara natural lah. Okay, dan tidak membahayakan kesihatan. Untuk protein ataupun serbuk protein lah, protein powder sekarang ni yang dijual pasaran ni, dia bukanlah semata-mata protein yang ada kat dalam tu. Okay. So protein yang ada kat dalam suplemen protein tu, protein tambahan tu, dia ada campuran bahan-bahan lain jugalah. Dan kita tak tahu pun sama ada
apa yang dicampur tu sama ada dia telus ataupun tidak dengan kita. Okay? Sebab itulah kadang-kadang ada orang yang ada protein yang ditambah dengan steroid supaya dia lebih cepat nampak kesan pada badan. Bila kita ambil tu, cepat dia nampak badan tu berbentuk dengan cantik lah, sebabnya dia campur dengan bahan-bahan terlarang. Okay? Dan kita pun tak tahu dan dia pun tak declare dalam produk yang dia pasarkan tu. Okay? Dan juga ada beberapa bahan-bahan lain yang ditambah, okay? Seperti maybe ada tambahan perasa, gula, bahan-bahan lain yang kita pun tak tahu. Kalau kita ambil dengan banyak, apakah kesan pada badan kita. Okay? So nasihat saya, kalau kita nak ambil protein, boleh ambil protein yang lebih. Kalau kita nak bina badan, nak jadikan otot kita lebih tinggi, kandungan masa jisim otot kita lebih tinggi, boleh, tapi ambillah protein dari sumber yang natural. Okay? Sumber natural tu apa tadi? Okay, ayam, telur, ikan, daging dan kekacang. Makan banyak ni equivalent juga dengan kita beli dengan protein yang kita ambil daripada suplemen tu. Suplemen tu maybe kita senang, tapi kita tak tahu apa kesan jangka panjang dia. Okay? Dan juga dia boleh macam yang dikatakan tadi lah, boleh membebankan kita punya sistem badan, boleh membebankan kita punya buah pinggang, sebab dia ada bahan-bahan lain lagi yang kita tak tahu apa yang ada kat dalam tu. Okay? So ambillah protein daripada sumber semula jadi untuk membantu dalam diet harian kita, bukan bergantung kepada suplemen ataupun bahan-bahan lain yang kita terpaksa keluarkan belanja yang banyak untuk beli, dan kita takut kita terpaksa keluarkan belanja yang banyak juga untuk merawat kesihatan kita kalau kita sakit nanti. Hasil daripada tindakan kita makan makanan-makanan yang kita tak tahulah apa kesan jangka panjang daripada badan. Okey. Maknanya lebih elok ambil real food lah daripada powder ni. Betul. Makanlah ayam, telur, daging, ikan tu semua adalah sumber-sumber protein yang baik untuk badan dan lebih natural lah. Okey doktor, macam telur. Setengah yang saya dengar orang cakap telur ni seeloknya makan putih daripada kuning. Tapi ada orang cakap elok makan dua-dua. Yang mana satu yang betul sebenarnya doktor? Okay. So kita kena tahu kat putih tu ada apa, dekat kuning tu ada apa. Okay. So dalam sebiji telur ni, putih telur tu dia mengandungi lebih banyak protein lah. Okay. So kuning telur tu dia lebih banyak lemak. Tapi kuning telur tu dia bukan saja ada lemak lah, dia ada kolesterol sekali, dia ada vitamin A yang baik, dia ada juga dia ada juga zat-zat yang lain lah yang diperlukan oleh badan. Okay? So kita tak ada bagi advice kepada orang ramai untuk makan kuning saja ke ataupun makan putih saja. So bila nak makan telur, kita consume telur tu as a whole, atau makan secara keseluruhan lah, sama ada putih ataupun kuning. Yang kita concernkan kat sini adalah cara masakkan telur tu, sama ada telur tu telur bergoreng ke, telur masak kari ke, telur masak lemak, itu kita lebih concern. Kan? So kita lebih galakkan orang makan telur rebus. Okay? Sebab telur rebus kalorinya lebih rendah. Contoh kalau telur rebus kalori dia mungkin 60 ke 70 kalori, tapi kalau telur goreng dah mungkin jadi 120 ke 130 kalori. So kita dah rugi kalori dekat situ. Okay, kita makan telur tapi kita dapat juga lemak yang tinggi ataupun kalori yang berlebihan kita tak perlukan. Sebenarnya kita makan telur, kita nak protein dia kan. So kita perlukan protein dan juga zat-zat yang lain yang ada dalam telur tu. So telur ni bagus sebenarnya. Telur ada banyak zat. Telur ada banyak vitamin, telur ada banyak nutrien yang baik untuk kesihatan. So makan as a whole. Jangan makan putih saja atau makan kuning saja. Okay, makan as a whole, tapi jenis masakan telur tu yang kita lebih concern lah. So ambillah masakan telur yang kurang kalori. Kita lebih galakkan makan telur yang rebus lah. Dan telur separuh masak pun sebenarnya tak bagus sangat. Kita lebih suka kalau telur tu dimasak secara penuh. Telur rebus memang betul-betul dia rebus. Sebab telur separuh masak pun ada risiko untuk kita terkena keracunan makanan, sebab kuman dalam telur tu tak mati dengan baik lah bila kalau telur separuh masak. Okay, so kalau nak makan telur yang dah dimasak dengan lengkap, dengan sepenuhnya untuk kita makan tu. Okay? Macam pengambilan makanan tu kan, kita suku-suku separuh. Betul? Orang selalu bagi tahu, dan yang kita sendiri pun amalkan
nasi, nak makan nasi tu biar sedikit tapi lauk biar banyak. Hmm. Adakah benda yang doktor cakap macam bagi saya benda tu sebab sebab tu kita kena ambil sama-sama. Hmm. Jadi orang kita ni nasi sikit, lauk banyak. Benda tu sebenarnya salah ke ada betulnya juga. Lauk tu apa yang dimaksudkan dengan lauk tu lah. Kalau ada orang dia consider sayur pun dikira lauk juga. Ada orang lauk tu adalah protein. Protein tu dia dikira lauk saja. Bukan sayur tu tak dikira lauk. Okay? So maksud lauk dekat sini tu adalah apa yang di samping-samping yang kita makan selain daripada nasi dalam pinggan kita tu. Okay? So kalau kata lauk banyak tu, tapi yang lebihnya tu yang banyak tu nya adalah sayur, so tak ada masalah. Okay, dia ambil nasi sikit, tapi lauk tu protein tu ikut kuantiti yang kita cakapkan lah, maksudnya suku juga. Dan selebihnya tu lauk-lauk lain seperti sayur ke, salad ke, kan, dan juga buah-buahan. Okay, so sampingan-sampingan tu kalau dia dalam bentuk yang healthy, dalam bentuk yang sihat, so tak ada masalah. Bukannya lauk banyak tu dah ambil ayam, ambil ikan lagi, ambil sotong lagi, ambil udang, dan semua pula bergoreng, bersantan. Itu yang salah tu. Okay? Kalau lauk banyak tapi lauk tu adalah daripada sumber sayur-sayuran, sumber fiber, sumber kacang yang baik, so tak jadi masalah. Tapi dalam kuantiti yang berpatutan lah yang saya cakapkan tadi. Dah ambil nasi suku, dah ambil protein suku, boleh ambil sikit-sikit lah. Kalau kata ada banyak lauk tu, boleh ambil banyak lauk tapi kuantiti sikit-sikit. Kalau kita sepatutnya contoh ada 3 jenis lauk, so ambil lah ayam tu bahagian yang kecil, ikan tu bahagian yang kecil, dan juga kata ada tempe tu bahagian yang kecil. Bukannya ambil yang full, tiga-tiga tu saiz yang full, dah penuh pinggan kita kan, so kalori pun terlebih. So boleh ambil banyak lauk tapi kuantiti yang sikit-sikit. Okay, mencukupi untuk memenuhkan suku pinggan kita sahaja. Yang penting konsep suku-suku separuh tu kita kena ikut. InsyaAllah kita takkan terlebih kalori dan kita takkan terlebih lemak dalam kita punya pinggan yang kita makan tu. Assalamualaikum Doktor. Ya. Betul. Saya nak tanya pasal kesang tu. Pasal apa? Kesang kalau kita kesang. Ah. Okay, kalau kita jangka panjang lah, kalau kita abaikan pemakanan sihat ni, sebab saya tak nak cerita pasal orang lain, saya sendiri pun abaikan pemakanan sihat ni. Saya nak tanya kesang tu. Selain pada obesiti lah. Okey, betul. So kalau kita tengok dekat kes-kes dekat hospital kita sekarang ni, ya makin banyaklah kes-kes kesihatan yang kita jumpa, especially dekat klinik, dekat hospital. Even muda-muda pun dah kena penyakit jantung, dah kena penyakit stroke. Perasan tak sekarang kadang-kadang orang main badminton, tiba-tiba rebah, meninggal kan. Tu semua adalah penyebab maybe dia ada risiko penyakit jantung tu tapi dia tak pernah buat saringan kesihatan. Okey, dan ada juga dekat hospital kita sekarang dia banyak kes-kes kanser yang kita dapati berlaku dekat kita punya masyarakat. Sangat banyak kes kanser yang berlaku. Okey, dan juga anak-anak kita pun ada banyak kes-kes kesihatan yang melibatkan anak-anak yang kita tak tahu punca dia. Okay. So tapi bila kita kaji dan mengkaji, kita dapat merumuskan bahawa pemakanan ini sebenarnya memberikan impak yang paling besar kepada kesihatan dan juga penyakit-penyakit ini. So untuk jangka masa panjang, kalau kita tak jaga daripada sekarang, kita mungkin akan merupakan salah seorang daripada yang membawa penyakit-penyakit ini dan akan menyebarkan juga penyakit-penyakit ini kepada anak-anak kita dan generasi-generasi seterusnya. Itulah kesan jangka panjangnya kalau kita tak jaga pemakanan kita tu sekarang. Bukan saja kepada diri kita, tapi kita akan menurunkan kita punya penyakit tu kepada generasi-generasi seterusnya melalui genetik kita. Okay? So kalau kita dah ada penyakit sekarang ni, genetik kita pun akan membawa penyakit yang sama kepada anak-anak kita. So anak-anak kita ni akan lebih mudah terkena penyakit. Kalau kita tak jagalah lebih mudah sebabnya genetik tu dah ada dalam badan. So 20% ke 30% tu genetik tu dah ada dalam badan. So tinggal kalau dia tak jaga makan lagi, memang lagi cepatlah dia kena penyakit tu. Sebab itulah kita perlu mulai sekarang ni kita perlu jaga makan kita supaya kita tak terkena penyakit-penyakit tu dan kita tidak membawa penyakit-penyakit tu kepada generasi yang seterusnya. Okey.
Boleh? Okey doktor, saya nak tanya diet lah, pasal diet ni. Okey, kalau kita potong gula saja doktor, tapi kita tak amalkan suku-suku separuh tu. Boleh jadi tak doktor? Sebab saya ada member, dia tak minum air manis ya. Benda lain dia makan. Macam tu lah doktor. Okey, itu ya doktor. Okay, so boleh tak kalau kita potong tak makan manis saja, tapi benda-benda lain tak jaga? Okay, so sebenarnya tak boleh juga. Okay, sebenarnya macam saya katakan tadi, kita kena amalkan konsep 3S tu. Okay, seimbang, sederhana dan juga makan variety lah, makan berbagai. Okay, so kalau kita nak kurangkan, kita tak boleh kurangkan satu benda je. Kita kena kurangkan secara overall. Maksudnya gula kita kena kurangkan, garam kita kena kurangkan, lemak kita kena kurangkan dan juga kita makan daripada jumlah sajian yang mencukupi untuk keperluan badan kita saja. Sebabnya kita makan ni bukan untuk kita makan ni bukan untuk memenuhkan makan sampai kenyang, okey? Tapi kita makan ni untuk meneruskan kehidupan cukup seadanya sahaja. Bukan kita nak makan sampai puas, kita makan sampai kenyang. So tak boleh jaga satu benda saja tapi benda-benda lain diabaikan. Sebabnya walaupun kita jaga satu benda saja tapi benda-benda lain juga, makanan-makanan lain juga boleh menyebabkan penyakit-penyakit tak berjangkit tu. Okey. Kalau kita kurangkan gula saja, kita mungkin risiko nak kena kencing manis tu mungkin kurang, tapi benda-benda lain tak jaga pun akan membawa kepada risiko untuk terkena penyakit tidak berjangkit juga. Okey, macam darah tinggi, kolesterol tinggi, obesiti, kanser dan sebagainya. So kalau nak jaga makan, jaga betul-betul. Bukan jaga satu bandanya tapi jaga secara keseluruhan dan amalkan amalan gaya hidup sihat dan juga kekal aktif. Barulah kita complete jadi complete jadi satu dan menyebabkan kita lebih mudah untuk terhindar daripada penyakit yang tak berjangkit saya sebutkan tadi. Okey, dengan itu bagi saya itulah untuk hari ini kongsian yang diberikan oleh doktor. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor yang memberikan penjelasan tentang pemakanan ni. Forum ini jelas menunjukkan bahawa pemakanan sihat bukan sahaja mampu mencegah penyakit tetapi juga membuka jalan kepada kehidupan yang lebih baik untuk kita. Dengan itu, semoga satu hari nanti kita dapat bertemu dengan doktor lagi. Mungkin sembang lebih lagi, insyaAllah. Okey, saya mewakili pada semua ucapkan terima kasih kepada doktor. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Semoga kekal. Terima kasih doktor. Okey, bye. Jumpa lagi. Okey, terima kasih doktor.